kali ni pun Tun, sebenarnya kalau kita lihat perjanjian agreement on reciprocal trade ni Tun, mereka mengaku, kepimpinan kerajaan mengaku bahawa ada paksaan di dalam itu Tun. Ya. So that similarity tu exist Tun ya. Memang. Yang sedihnya ialah kita nak bercakap dengan Amerika berkenaan dengan tarif. Tiba-tiba kita dapati cadangan daripada Amerika bukan setakat tarif saja. Macam-macam perkara, termasuk kita kena rujuk kepada Amerika segala dasar-dasar kita dia selepas ini. Jadi dia sudah jadi satu perjanjian menyerah negara kita kepada Amerika. Itu bukan soal tarif dah. Tarif diketepikan. Soal Gaza tak langsung lah. Yang tu tak peduli lah. Tapi soal tarif pun kita tak bercakap. Kita cuma terima pengurangan tarif daripada 25% kepada 19%. 6% korang. Tapi masih ada. Kita pula kena bagi kebebasan masuk dalam negara kita 80% daripada barangan Amerika. Kalau masuk ke Malaysia, kita jangan kena tarif. Dan ada pula kalau yang kena tarif pun Amerika, barangan Amerika dikecuali. Kita tak boleh kena tarif. Jadi Amerika sudah jadi bukan saja penguasa kita, tapi penguasa yang berhak istimewa. Tak boleh kena tarif. Tun,